Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi bin Darussalam, Imam 3 Masjid Al-Atar, Layang Kanan. Jadi saya mewakili semua pegawai-pegawai masjid dan juga ahli jawatankuasa karya Masjid Al-Atar, Layang Kanan ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan tiba esok. InsyaAllah apa yang kita harapkan untuk Ramadan kali ini, apa yang kita harapkan ialah supaya Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita tambah baik lagi amalan-amalan yang kita lakukan pada Ramadan yang lepas. Jadi pada Ramadan ini kita tingkatkan lagi. Contohnya amalan-amalan yang baik yang boleh kita lakukan ialah sedekah, baca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, dan juga khusus ibadat yang tidak ada pada bulan-bulan lain, iaitu semestinya ialah solat tarawih lah, solat sunat tarawih. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jomlah kita sama-sama imarahkan masjid-masjid dan juga surau-surau untuk sama-sama kita hadir, kita mendirikan solat sunat tarawih secara berjemaah, secara beramai-ramai. Dan juga tidak ketinggalanlah solat-solat fardu 5 waktu tu. Itulah sama-sama kita penuhkan masjid 5 waktu, dan pada malamnya kita imarahkan lagi dengan solat sunat tarawih, insyaAllah. Di mana solat sunat tarawih ni tidak ada pada bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi insyaAllah sama-sama kita rebut peluang yang ada ni untuk kita manfaatkan sebaik-baik mungkin pada bulan Ramadan ini. Sebab Ramadan yang akan datang kita tak tahu lagi sama ada kita akan dapat ke tak. Jadi dengan rezeki Allah kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab apa? Allah kata bulan Ramadan ini Allah buka seluas-luasnya pintu syurga, dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Jadi insyaAllah sama-sama kita rebut peluang ini, kita manfaatkan. Sama-sama kita mohon ampun pada Allah SWT supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita, sama ada dosa-dosa yang nyata, dosa-dosa yang tersembunyi, dan secara sengaja atau tidak sengaja. InsyaAllah sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan ni, kita penuhi masjid dan surau, dan sama-sama kita beramal soleh, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.